Para hadirin perlu memastikan mikrofon dalam keadaan mod senyap. Dan jika ada soalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Pautan untuk pengesahan kehadiran bagi tujuan jam latihan untuk staf dan merit untuk pelajar akan diberikan pada penghujung program ini. Dan begitu juga sijil digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal selidik dengan lengkap. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita mulakan sesi webinar ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Beliau ialah yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Khairul Nizam Zaini yang merupakan Profesor Madya dari Fakulti Sains Maklumat UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Perdana. Betul lah, Doktor? Okay. Beliau merupakan seorang ahli akademik dan profesional yang berpengalaman luas dalam bidang sistem pengurusan maklumat, keselamatan maklumat dan cyber, analitik data serta aplikasi AI dalam penyelidikan akademik. Beliau memperolehi ijazah Dr. Falsafah iaitu PhD dalam pengurusan maklumat daripada Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Selangor pada tahun 2019 dengan pengkhususan dalam keselamatan maklumat dan organizational agility. Beliau juga merupakan graduan sarjana sains dalam pengurusan maklumat pada tahun 2016 serta ijazah sarjana muda kepujian pengajian maklumat dalam pengurusan sistem maklumat pada tahun 2013 di UiTM Shah Alam. Pernah berkhidmat sebagai sistem analis di Jabatan Teknologi Maklumat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO) dari tahun 2004 hingga 2009. Sebelum meneruskan kerjaya akademik beliau sebagai pensyarah kanan di UiTM mulai tahun 2009 hinggalah kini, iaitu tahun 2026 ya tuan-tuan dan puan-puan. Beliau telah memegang pelbagai jawatan pentadbiran penting antaranya sebagai Dekan ICAN, College of Computing, Informatics and Mathematics, UiTM Shah Alam, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri, Fakulti Pengurusan Maklumat, Koordinator Digital, Kampus UiTM Cawangan Selangor, Ketua Task Force Big Data, UiTM Kampus Puncak Alam dan Ketua Pusat Pengajian IM 245, Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Cawangan Selangor. Profesor Madya Dr. Muhammad Khairul Nizam memiliki pensijilan profesional seperti AWS Cloud Essential, AWS Generative AI, PatriRock Application dan Google Gemini AI. Seterusnya, izinkan saya berkongsi sedikit penerangan mengenai siri webinar kita pada hari ini, iaitu tajuk webinar ialah Prompt Like a Pro, How to Talk to AI Effectively. AI ni Artificial Intelligence, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun dalam bahasa Melajunya kecerdasan buatan. Webinar ini akan memberi pendedahan mengenai teknik berkomunikasi dengan teknologi kecerdasan buatan secara lebih efektif dan strategik. Sesi ini merangkumi asas prompt engineering, kaedah membina arahan yang jelas dan tepat serta penggunaan AI bagi meningkatkan produktiviti dalam pembelajaran, penyelidikan dan juga tugasan harian anda di pejabat. Dan mungkin juga di rumah, saya rasa lah. Program ini sesuai untuk peserta yang ingin memahami dan mengoptimumkan penggunaan AI dalam pelbagai bidang. Baiklah,
tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Khairul Nizam Zaini yang sudah berada bersama kita secara dalam talian pada masa ini untuk menyampaikan webinar beliau yang bertajuk Prompt Like a Pro, How to Talk to AI Effectively. Dengan segala hormatnya, disilakan Doktor. Baik, terima kasih Encik Zainal, rakan saya lah, rakan lama saya. Saya ingat saya pernah berkhidmat dengan saya di kampus Puncak Perdana juga Zainal, sebelum pergi ke UCS Ya, lah. Doktor. Okey, jadi saya rasa kita pun dah hampir jam 9. Saya terus masuk ke slide saya untuk kita terus mendengar webinar lah, sebab kita pun ada masa yang agak singkat juga, 1 jam untuk kita mulakan. Jadi saya share dulu dan saya akan mulakan dengan sebentar. Baik, boleh nampak ya slide saya, Tuan Zainal? Sebentar. Cik Zainal, nampak slide saya? Nampak. Nampak, okey. Terima kasih Cik Fazil. Okey, sedikitlah saya nak tadi apa ni, bila Cik Zainal bagi sedikit introduction tu, ada sedikit bukan kesilapan tapi saya rasa tarikh tu sebab dengar tadi master saya 2013 lepas tu degree saya itulah makna sebenarnya tidak saya dah berada di UiTM sejak tahun 2001. Saya graduate untuk bachelor degree tahun 2003. Kemudian saya sambung master dan saya habis 2007 dan kemudian saya masuk UiTM dan selepas itu saya buat PhD lah dan tamat pada 2019. Baik, okey. Jadi ini adalah slide pembukaan. Yang pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Digital UCS kerana menjemput saya lah untuk memberi sedikit pengetahuan sajalah, untuk berkongsikan sedikit pengetahuan saya tentang apa ni, generative AI, especially dalam konteks bagaimana kita nak menghasilkan prompt yang baik lah untuk kita berkomunikasi dengan AI. Jadi saya sebut tadi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Bahagian Digital, kemudian semua warga UiTM secara umum dan juga warga UCS yang menyertai webinar kita pada pagi inilah. Okey, jadi kalau kita lihat di tajuk tu, saya dah berbincang dengan bahagian digital. Saya kata saya nak mengajar tentang fundamental of prompt engineering dulu supaya ini boleh menjadi satu knowledge ataupun pengetahuan asas bagaimana kita harus berkomunikasi dengan generative AI untuk mendapatkan output-output yang bagus ataupun output-output yang selari dengan keperluan kita lah dalam kita melaksanakan tugas dan sebagainya. Jadi tadi Cik Zainal dah sebut nama saya Khairul Nizam Zaini. Pada masa yang sama juga saya nak highlight juga lah yang baru-baru ni setiap fakulti ada beberapa wakil yang dilantik oleh kementerian dan juga Google untuk menjadi AI champion. Dengan di bawah title Google for Education lah. Jadi saya juga merupakan AI champion untuk Fakulti Sains Maklumat dengan beberapa rakan saya. Tugas kami adalah untuk mempromosikan generative AI, terutama sekali dalam konteks penggunaan generative AI menggunakan platform Google lah. Tapi kita terbuka lah, maknanya sebab saya rasa bila kita bercakap tentang generative AI ni, dia terbuka. Kita ada banyak option yang kita boleh guna, tapi kita kena melihat tentang kekuatan dan juga kekurangan antara satu sama lain lah. Okey. Jadi saya daripada Fakulti Sains Maklumat di kampus Puncak Perdana. Baik, kita mulakan dengan sedikit overview tentang modul yang kita nak buat ni lah. Jadi saya sebenarnya risau juga sebab 1 hour session, jadi saya cuba buat se-fundamental yang mungkin. Tapi kita cuba belajar dan akan ada sesi hands-on nanti sebentar lagi. Saya akan sharekan beberapa materials yang boleh diakses dalam Google Drive saya. Dan kita akan buatlah few example bagaimana kita boleh work with kita punya generative AI, Gen AI kita untuk kita menghasilkan sesuatu. Jadi dalam sesi 1 jam ini saya akan memperkenalkan tentang fundamentals of prompt engineering dan apa teknik yang sesuai ataupun apa sebenarnya teknik yang berkesan. Sebenarnya ada banyak teknik. Tapi saya ambil yang paling saya rasa paling praktikal lah untuk kita gunakan dalam konteks UiTM secara khusus, especially untuk kita berkomunikasi dengan AI tools seperti ChatGPT, Google Gemini kan, mungkin Notebook LM, ada yang guna Anthropic Cloud dan sebagainya lah.
Jadi dia ada beza-beza dia punya kaedah tu. Tapi hari ni kita go with fundamental. Kalau ada siri yang lain, kita akan buat lebih advance lah dalam konteks tersebut. Okey, jadi dalam sesi ini kita akan emphasize kepada productivity, clarity, creativity dan juga sedikitlah tentang responsible AI dalam konteks akademik dan juga professional konteks lah. Jadi dalam sesi hari ini juga, saya kena go cepat sikit sebab saya takut kita nanti overrun. Jadi kita akan belajar sedikit tentang bagaimana ataupun kita akan memahami dulu tentang fundamentals of prompt engineering, dan kita akan bezakan bagaimana kita kata weak dan juga strong prompt, bagaimana kita boleh apply effective prompting techniques, dan kemudian kita tengoklah macam mana kita nak improve generative AI punya output. Dan saya akan sedikitlah bercakap tentang responsible AI, dan juga kita akan buat sedikit hands on nanti macam mana kita boleh buat sesuatu lah. Tapi hari ini konteksnya mungkin satu demo sajalah. Saya rasa tak sempat kita nak buat banyak demo tapi tak apa, kita akan try sebentar lagi buat bersama-sama. Baik. Okey, so slide ni sebenarnya dia bercerita tentang ataupun dia menerangkan saya ingin menerangkan tentang evolusi interaksi antara manusia dan juga komputer hingga lahirnya teknologi yang kita panggil sebagai GPT. Jadi GPT ni dia ada semua dalam model AI. Bukan chat GPT saja, dia ada dalam semua fundamental models ataupun basic models untuk semua AI, generative AI yang ada dalam dunia ni lah. Jadi sebenarnya chat ataupun GPT ni ataupun interaksi evolusi interaksi ni dah bermula sejak tahun 1960-an lagi. Kalau saya rasa mungkinlah generasi muda tidaklah, tapi generasi yang sebaya saya mungkin pernah dulu berurusan ataupun menggunakan satu chatbot yang very simple. Kita tanya sesuatu, dia akan bagi kita jawapan based on the context. Jadi ini sebenarnya telah dibangunkan sejak tahun 1960 di MIT dan diberi nama ELIZA lah. So ELIZA ni telah berevolusi sehingga tahun 1990-an menghasilkan rule-based chatbot. Pendekatan dia rule-based. Maknanya dia hanya bertindak berdasarkan arahan yang telah diprogramkan dalam chatbot tu. Kalau kita programkan something, dan bila ada user menggunakan keyword tertentu, dan dia akan hasilkan balik. Jadi dia bukan rigid, tapi dia agak restricted kepada rule-based sajalah pada satu ketika dahululah. Kemudian bila tahun 2000 hingga 2010 tu berlaku evolusi seperti mana yang biasa kita guna. Saya rasa generasi sekarang pun sangat well versed dalam penggunaan intent based voice. Orang guna Siri, guna Alexa dan sebagainya lah. Yang ni dia memahami. Ini dalam konteks ni dia memahami apa intention user tu. Contohnya kita kata Siri call my mother kan. Jadi dia faham Jadi dia boleh baca apa sebenarnya yang dikehendaki oleh user, dan dia akan bertindak based on intention tu tadi base intention yang kita letak tadi lah. Tapi itu pun dah agak ketinggalan juga, walaupun masih ramai yang guna dan mungkin ada feature-features yang advance dan sebagainya. Jadi sekarang kita telah masuk kepada satu lagi generasi yang baru, kita panggil sebagai generative context. Generative context lah, ini model lah. Ini seperti mana-mana fundamental model seperti GPT, AI yang menggunakan generative pre-trained transformer GPT ni tadi, dia mampu menghasilkan, dia mampu memahami konteks dan menghasilkan respons yang lebih natural seperti manusia. Itu hebatnya generative context yang sedia ada ni. Dia faham dan dia menghasilkan respons itu dan mimik sebagaimana manusia punya jawapan dan sebagainya lah. Tapi whatever it is, kualiti jawapan ni dia bergantung cara bagaimana kita memberi arahan ataupun memberi prompt kepada AI ni lah. Itu penting prompt tu, arahan tu. And then kalau kita tengok di sebelah kanan slide saya tu, saya ada sebut tentang GPT. Jadi GPT ni adalah terdiri daripada generative, pre-train dan juga transformer. Jadi generative ni apa? Generative ni AI boleh menghasilkan kandungan baru. Maknanya AI ni dia ada capability untuk menghasilkan sesuatu. Kan kita letak something yang mungkin terlalu basic pada dia, tapi dia boleh menghasilkan sesuatu based on apa saja basic instruction yang kita bagi tadi. Itu generative. And then satu lagi dia pre-train. Maksudnya AI ni telah dilatih menggunakan datasets ataupun dia ada datasets yang besar lah. Dia besar. That's why kalau kita tengok model ChatGPT contohnya, dia berevolusi daripada ChatGPT 2, 3, 4, 5. Jadi lebih besar dia punya Siri tu, lebih besar dia punya dataset ataupun dia punya train dataset tu lebih besar, membuatkan dia lebih mature lah, dia lebih
lebih orang kata advance daripada the previous legacy version dan sebagainya. Dan akhir sekali dia ada satu lagi konteks yang menggunakan transformer. Transformer ni adalah satu lagi teknologi yang dimasukkan dalam dalam AI model ni, yang mana teknologi ni dia ada kemampuan untuk memahami hubungan antara perkataan dan konteks ayat lah. Nanti kita akan tengok benda tu. Transformer ni dia akan mampu untuk transform satu statement baru berdasarkan kepada apa-apa term yang kita letak dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang telah mewarnai konteks ataupun telah mewarnai model-model generative AI lah, yang mana kekuatan GPT ni sebenarnya memberi kemampuan untuk ChatGPT ini bertindak sebagaimana yang kita sedia ada gunalah. Okey, so bagaimana dia baca? Satu, dia based on input, processing dan juga output. Okey, jadi dia belajar bahasa manusia tu, dia sebenarnya AI ni dia macam baby awalnya bila dia develop tu, dia diajar ataupun dia diletakkan sejumlah besar data daripada multiple sources lah, contohnya daripada buku, daripada artikel lah, daripada laman web, whatever, untuk dia belajar bahasa. Jadi ada billions of words ataupun ada banyak perkataan-perkataan yang dia belajar, dan akhirnya dia memahami perkataan itulah. Tapi dia cara dia belajar tu adalah melalui processing. Dia buat analisis of data tu tadi, and then dia cuba mencari perkaitan antara data ataupun hubungan antara perkataan, memahami struktur ayat, lepas tu dia mengenal pasti corak bahasa dan sebagainya lah. Jadi dalam konteks ni yang saya sebut tadi, dia proses billion of perkataan words untuk memahami konteks dan juga makna lah. Kemudian pattern discovery, dia mengenal pasti pola pula. Dia tengok bagaimana pola ataupun corak penggunaan bahasa manusia, dia memahami. Kemudian daripada corak ni lah dia belajar macam mana sesuatu ayat tu dibina melalui proses yang sesuai lah untuk menghasilkan satu-satu statement dan sebagainya. Dan sekali adalah output lah. Selepas dia dah tahu tentang pola, dia pula dia dah faham tentang pola tu, dan dia kemudian boleh berinteraksi sebagaimana menghasilkan ataupun generate bahasa yang lebih natural dan menyerupai komunikasi manusia lah. Jadi kalau kita faham dalam konteks ni, sebenarnya AI ni dia tidak hafal macam manusia. Manusia kita hafal dan kita bercakap tentang apa yang kita tahu dan kita try to make sense dengan apa yang kita ada dalam minda kita. Tapi AI ni dia belajar daripada pattern, pada corak data untuk menghasilkan jawapan yang relevan, konteks yang bersesuaian dengan konteks dan juga situasi pada ketika itulah pengguna itu sendiri. Jadi ini adalah transformer tadi yang saya sebut, belajar tentang perkataan tu. Ini pada ChatGPT ni, dia transformer ni dia sebenarnya dia adalah semua model AI tapi dalam konteks ni AI ni dia memahami hubungan antara perkataan dengan begitu cepat dan kelihatan natural sebab dia boleh mengoptimiskan penggunaan dan transformer architecture ni. Yang itu, transformer ni dia menyebabkan ataupun dia membolehkan generative AI ni untuk memberi hubung kait antara satu ayat dengan ayat yang lain lah, secara serentak ataupun secara parallel lah. Jadi dia bukan satu-satu tau, dia buat secara parallel. Maknanya dia ada billions of data yang ada dalam dia punya pengetahuan tu, dia cuba kaitkan. Dipanggil sebagai self-attention mechanism, dia menghasilkan. Contoh kalau kita tengok ayat di bawah tu kan, kita tengok jadi kita tengok ayat tu sebenarnya berasingan kan. The researcher who wrote the paper arrived. Dia sebenarnya berasingan, tapi it can make the context based on saya kata self-attention mechanism ni tadilah. Jadi ini adalah kebolehan AI lah dalam memahami konteks dengan lebih mendalam, dan dia boleh proses maklumat tu dengan bagi menghasilkan respons yang lebih menyerupai komunikasi manusia lah. Okey, so ini adalah asas transformer architecture tu sangat penting sebab ni dia ada berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan AI ini sendirilah. Okey, satu lagi teknologi yang dipakai dalam generative AI adalah probability engines. Probability engine ni juga dia
penting dalam Gen AI sebab asasnya Gen AI ni dia tidak berfikir seperti mana manusia lah, dan dia sebenarnya tak tahu pun jawapan kita. Dia tak tahu apa sebenarnya dia kena bagi pada kita, tapi disebabkan ada probability engine ni, dia boleh membuat satu ramalan tentang perkataan the next word lah ataupun the next statement dengan menggunakan kebarangkalian yang tinggi lah. So ini lebih kepada machine learning punya mekanisme dan sebagainya, bagaimana dia boleh membuat kita panggil apa, kebarangkalian lah, dia boleh membuat ramalan tentang perkataan atau kebarangkalian perkataan yang akan datang selepas statement-statement tertentu. Contohnya dalam konteks contoh ni kita beritahu, contohnya the researcher analyze the probability engine ni, dia akan cari apakah kemungkinan yang dia pernah lalui ataupun melalui experience dia untuk memberikan jawapan yang sesuai dengan statement asas tadilah. Jadi dia kata the researcher analyze the dan dia tahulah, maknanya kalau probability dia adalah 85% data, perkataan analyze, researcher analyze, dia mungkin data, tapi dia ada kemungkinan juga 10% sampel daripada apa yang telah dia pelajari, dan kemungkinan juga ada 5% daripada apa yang dia telah pelajari itu mungkin pergi kepada room. Tapi dalam konteks ni dia tahu dah, the researcher analyze di data, jadi 85% probability dia akan pergi kepada perkataan tersebut lah. Jadi dia memilih perkataan data tu kerana data ni dia sesuai dengan konteks ayat tersebut kan. Jadi proses ni berlaku sangat pantas dan dia berulang bagi setiap perkataan hingga terbentuklah satu ayat respons yang ini teknikal lah. Tapi akhirnya dia akan membentuk satu ayat respons yang lengkap lah. Jadi inilah sebenarnya kenapa AI dia mampu menghasilkan ayat yang lebih kelihatan natural dan relevan dalam konteks tersebut lah. Tapi kita penting juga untuk kita faham bahawa AI sebenarnya dia membuat ramalan statistik berdasarkan corak data tu dan bukan memahami seperti mana manusia lah. Jadi kalau kita kata AI tu human companion tu, companion tu betul, tapi sebenarnya asas dia adalah bagaimana dia menggunakan kebarangkalian data lah. Sebab apa? Kadang-kadang saya rasa kita semua pernah experience, ada pernah berlaku mungkin apa jawapan yang kita nak tu nampak seperti sedikit ada halusinasi. Itu sebab dia tak dapat kebarangkalian tu, ataupun dia mencipta kebarangkalian tu sendiri, jadi dia jadi hallucination lah, jadi jawapan kita tapi nampak macam convincing, tapi sebenarnya dia adalah satu halusinasi lah, mana kebarangkalian yang ChatGPT ataupun GPT ni pilih untuk kita tu tidak selari dengan konteks dan juga fakta yang sebenar. Baik, okey, ini challenge lah saya nampak. Jadi kita fahamlah bahawa AI ni sebenarnya dia bergantung kepada konteks satu dan corak bahasa yang dia faham, dan kemudian bagaimana kebarangkalian lah kebarangkalian yang dia guna untuk menghasilkan jawapan. Sebab itu saya rasa cara kita memberi arahan dalam konteks prompt tu sangat mempengaruhi kualiti respons daripada AI ni lah. Okey, dalam slide ni kalau kita tengok, ini saya ambil satulah daripada satu survey yang dibuat yang mengatakan bahawa satu kajian yang dibuat yang reveal bahawa heavy user lah, kebanyakan kita saya rasa heavy user sebab kita guna lebih daripada 6 jam seminggu untuk menggunakan ChatGPT. Saya rasa hari-hari kita guna sepanjang masa pun kita guna. Jadi heavy user ni walaupun dia dah berpengalaman dia menggunakan setiap hari, setiap masa dan sebagainya, tapi akhirnya dia akan menghadapi satu cabaran dalam menggunakan AI sebab kebanyakannya lah seperti yang disebut dalam statistik ni, 42% of heavy user ni dia akan stuck dekat phrasing sebab dia dah menggunakan generative AI ni secara kompleks lah. Jadi dia akan lost tentang bagaimana sebenarnya prompt yang dia nak gunakan untuk menghasilkan output yang baru dan sebagainya lah. Jadi susah juga. Maknanya lebih advanced user, lebih advanced kita jadi, lebih bercelaru cara kita berkomunikasi dengan kita punya GPT ni lah, ataupun kita punya generative AI tools. Jadi pada masa yang sama juga dia dapati bahawa heavy user ni dia menghadapi 3 kali lebih hallucination. Saya rasa kita semua mungkin dah
work with kita punya generative AI ni, dan generative AI ni selalunya memberi jawapan yang hallucinate ataupun yang jawapan yang tak betul kepada kita, tapi kita lihat dia convincing. Jadi kita gunakan statement-statement yang telah diberi oleh ChatGPT tu. Contohlah ChatGPT lah, saya sebut ChatGPT. Dan pada masa yang sama, heavy user ni juga dia tak akan berpuas hati dengan 1, 2, 3 prompt. Dia akan make sure ataupun dia akan take 10 times longer for satisfaction lah, untuk dia mencapai apa yang dia nak. Tapi ini dalam kompleks. Kalau basic user, saya rasa dia tak akan menghadapi masalah ini lah. Hanya pada heavy user seperti kita lah yang akan menghadapi masalah, sebab kita akan satu, prompt tu tak jelas, prompt tu makin lama dia menjadi tidak jelas. Kemudian bila prompt itu tidak jelas, maka berlakulah hallucinations, dan disebab itu dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk kita berpuas hati dengan apa yang kita mahu melalui kita punya apa kita panggil, kita punya kerja-kerja lah, menggunakan generative AI dan sebagainya. Jadi itu masalah, itu adalah challenges yang kita kena hadapi pada masa sekarang, terutama sekali bila penggunaan generative AI ni adalah menyeluruh dan kita terlalu bergantung kepada penggunaannya lah dalam menghasilkan apa-apa saja kerja lah. Macam yang Zainal sebut tadi, mungkin di pejabat, di rumah juga kita gunakan generative AI. Untuk buat apa tak tahulah Zainal dia guna apa dekat rumah dia tu. Okay, so disebabkan ini, maka penting untuk kita faham bagaimana untuk menghasilkan prompt, bukan menghasilkan prompt, tapi struktur prompt yang efektif lah. Maknanya kita, walaupun kita dah heavy, kita dah kompleks, tapi kita kena go to the basics untuk memahami bagaimana prompting yang sesuai ataupun apa struktur prompting yang membolehkan kita mungkin efektif lah dalam kita menghasilkan sesuatu output menggunakan generative AI. Alright. Jadi okay, jadi hari ini sesi kita lebih kepada untuk memahami tentang prompt engineering lah. Tapi kita ambil yang ini dulu sebagai satu asasnya lah. Okay, so saya rasa kebanyakan kita sudah menggunakan generative AI, tak kira lah model-model yang kita nampak dekat sini ni sebagai kita punya intelligent companions dalam kita punya pembelajaran harian, komunikasi kita, aktiviti-aktiviti kerja kita. Dan memang saya rasa jaranglah jumpa orang yang tak menggunakan. Saya rasa rata-rata saya tengok begitulah. Ada kawan saya, dia gunakan companion, dia on the way pergi outstation contohnya ke Melaka. Jadi sepanjang Shah Alam ke Melaka tu dia berkomunikasi dengan ChatGPT. Macam-macam lah isu dia bertanya dan sebagainya. Jadi companion. Jadi itu adalah intelligent companion kepada dia lah. Maknanya dia lebih, instead of dia bercakap mungkin dengan kawan dia mungkin akan hallucinate juga. Lebih baik dia gunakan ChatGPT lah untuk ChatGPT tu berinteraksi dengan dia secara intelligent dan sebagainya. Jadi ini dah normal. Saya rasa ini adalah norm dalam masyarakat sekarang, menggunakan generative AI dan sebagainya sebagai satu companion lah. Jadi dalam konteks ni kita kena faham, bila kita menganggap dia sebagai companion, rakan kita, maka komunikasi kita dengan dia perlu jelas. Okay? Kalau kita tidak jelas, jadi itu yang saya sebut tadi, dia jadi hallucinate. Macam kita lepak dengan kawan kita lah. Mula-mula kita sembang. Jadi persembangan tu, contoh pergi kedai mamak kan. Sembang. Jadi persembangan tu dia bercabang nanti. Dia jadi dah tak tahu mana satu hala tuju persembangan tu. Dia dah jadi hallucination. Kawan pula cerita benda yang out of context dalam cerita yang sebenar dan sebagainya lah. Ini perkara biasa. Jadi kita perlukan satu kaedah, arahan bagaimana komunikasi itu boleh berlaku dengan baik dengan antara kita dan juga kita punya intelligent companion ni lah. Baik. Okay, baru kita masuk lah. Tadi saya cerita panjang on ni dah berapa minit saya masuk on mukadimah saja. So, itu bukan apa, itu fundamental untuk kita faham bagaimana AI itu berfungsi lah. Jadi kalau kita tengok kita punya slide kat depan ni, dia bertanya ataupun dia memberikan sedikit pandangan, pengetahuan tentang apa itu prompt engineering lah. Saya sebut tentang prompt tadi kan. Jadi konsep prompt engineering ni dianggap sebagai, kebanyakan orang lah melihat dia sebagai satu bentuk art. Art ni komunikasi dan juga sains tu adalah cara teknologi berfikir. Jadi kita anggap dia sebagai gabungan antara seni dan sains dalam memberi arahan kepada AI itu secara efektif lah. Jadi dia bukan sekadar kita type soalan dalam ChatGPT tu, tapi bagaimana kita susun arahan tu supaya AI ni dia benar-benar faham apa yang kita perlukan lah.
Jadi kalau kita tengok dalam analogi gambar ni, proses ni selalunya dia bermula dengan pengguna. Pengguna ada sedikit persoalan mungkin, ada tugas dan mungkin ada objektif-objektif tertentu dan dia memasukkan satu craft ataupun dia craft satu prompt yang clear, spesifik dan structured untuk AI model proses prompt tu menggunakan knowledge apa yang dia ada. Dan kemudian dia akan menghasilkan satu output yang relevan, mungkin high quality lah kalau kita tidak kalau kita nak lah. Dan kita kena ingat juga bahawa prompt engineering ni dia tidak one time success lah, maknanya sekali kita masuk prompt kita terus dapat tu jarang Selalunya dia akan melalui proses refinery dan juga iteratif je proses lah. Kita akan improve prompt tu, kita akan push dia lagi untuk menghasilkan betul-betul result yang optimum untuk kita lah gunakan dalam pekerjaan dan sebagainya. Okey. So ini sangat penting. Kemudian Okay, so kenapa prompt engineering ni? Dekat tepi dia tertinggal satu notes Okay, so kenapa? Sebab prompt engineering ni dia akan bantu kita lah. Pertama sekali dia akan bantu bila kita buat proses refine and iterative ni. Jadi hasilnya akan membawa kita kepada apa yang kita desire lah, apa yang kita perlukan. And then satu lagi, kenapa prompt ni penting? Sebab prompt ni nanti dia akan membantu meningkatkan kualiti respons generative AI itu sendiri. Jadi sebab dia belajar tau, kita bagi dia satu arahan, dia belajar untuk menghasilkan jawapan pada arahan tu. Jadi bila dia dah belajar, dia dah termasuk dalam dia punya knowledge dan maka untuk pengguna-pengguna yang akan datang ataupun mungkin kita semula, dia menggunakan semula tu, dia akan memberikan respons yang berkualiti lah, hasil daripada prompt yang bagus tadi. Dia belajar sama itu satu perkara yang penting. And then pada masa yang sama juga dia akan membantu untuk mengurangkan jawapan yang kabur lah kita sebut unclear answers jadi bila dia dah belajar, dia tahu, jadi dia tak ada hallucination tu, dia kurang sikit. Jadi dia boleh bagi jawapan factual based on saya sebut tadi probability yang dia dah faham tentang satu-satu structure ayat dan sebagainya lah. Dan of course lah bila kita bantu dalam konteks generative AI, dalam konteks prompt yang bagus dan sebagainya, kita punya output tu pun akan jadi lebih efisien lah. Apa-apa yang kita gunakan, kita boleh gunakan untuk kerja lah. Jadi kalau kita mudahnya, kalau kita ibaratkan AI ni seperti assistant kita, okay, yang sangat pandai lah, genius assistant kita yang genius, maka prompt engineering ni adalah satu kemahiran yang kita bagi pada dia untuk ataupun satu kemahiran maknanya prompt yang bagus lah, prompt yang jelas dan sebagainya. Kita bantu dia, memberi dia kemahiran supaya asisten kita ni dapat melaksanakan tugas tu dengan lebih tepat pada masa-masa akan datang, dan juga pada komuniti-komuniti lain yang menggunakan generative AI jugalah. Okay, faham Alright. Okay, dalam kita juga perlu faham kenapa kemahiran untuk prompt engineering penting. Sebab pertama saya sebut tadi lah, kita nak membantu dia menjadi AI yang lebih bijak, smarter AI. Okay, better prompts will lead to better answers. Ini kita kena faham. Lebih banyak prompt yang bagus pengguna beri pada dia, okay, yang jelas lah, prompt yang jelas, kita prompt yang bagus ni bagaimana, maka AI itu akan jadi lebih smarter. Jadi dia dah faham lah apa jawapan yang dia kena bagi dan sebagainya melalui pembelajaran dia dengan user-user yang lain. Jadi dia bukan AI ni, dia AI yang bagus ni, dia bukan bergantung pada model tu model tu tidak fundamental, model tu fundamental saja, dia sama je untuk setiap hampir sama untuk setiap brand dan sebagainya lah. Tapi saya sebut tadi, yang penting adalah prompt tadi kalau kita quality prompt yang digunakan oleh pengguna tu akan beri akan bantu kejelasan dalam konteks ni lah. Okey, yang kedua adalah efisiensi lah. Efisiensi ni bila kita bina prompt dengan bagus, jadi kita dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kita punya iteratif proses. Jadi kita dah tahu struktur yang bagus, mungkin 1, 2, 3 prompt saja dah membantu kita untuk mencapai kita punya desired results. Okay, so kita boleh merasakan dengan tanpa perlu banyak kali lah kita ubah-ubah dan sebagainya lah. Jadi ini penting, kadang-kadang greater efficiency ni penting especially bila kita nak menghasilkan laporan, kita nak buat presentation, kita nak buat data analysis, kita nak buat idea creation dan sebagainya. Ini penting.
Kalau kita berulang-ulang kita iteratif proses tu terlalu banyak, maksudnya kita punya prompt tu tidak bagus, menyebabkan berlakunya, itu dah saya kata berlakunya hallucination disebabkan prompt yang tidak jelas, akhirnya akan menyebabkan result kita itu tersasar lah daripada apa yang kita nak lah. Okey, yang third adalah kalau kita menggunakan prompt yang bagus ataupun kita mengamalkan penggunaan prompt engineering yang bagus, jadi kita mampu untuk membantu AI capabilities. Kan? Saya sebut tadi lah, smarter AI dengan AI capabilities ni samalah, dia lebih capable. Dia boleh meneroka lah, ataupun kita sendiri boleh maximize bagaimana kita boleh explore kemampuan AI, macam mana kita nak ada setengah orang dia suka mengatasi batasan AI lah. Dia nak orang kata apa dia nak saya tak tahu lah term ni, tapi macam jailbreak, macam dia nak mengatasi AI tu, maknanya dia nak guna AI tu with full limits. Ada juga yang jenis user begitu, jadi dia menggunakan kelebihan-kelebihan itulah. Jadi bila kita ada guna prompt yang bagus dan sebagainya, maka kita boleh buat perkara itulah. Dan paling penting sekali, kita boleh menggunakan AI itu secara kreatif dan juga produktif lah. Okey. Jadi dalam erti kata lain, prompt engineering ni bukan sekadar teknik bertanya soalan saja, tapi dia juga melibatkan kemahiran komunikasi yang jelas dan juga lebih terstruktur lah. Okey. Okey, masuk next slide. Okey. Okey, pada masa yang sama juga, saya ambil ChatGPT lah, tapi semua fundamental model sama juga, ada limitation. Jadi kita kena faham berlaku limitation, jadi disebabkan oleh limitation yang ada dalam slide ni tadi, maka prompt engineering ataupun prompt yang bertepatan sangat penting lah untuk kita untuk mengelakkan perkara-perkara seperti confusing AI melalui ambiguous prompt, menghasilkan misunderstanding dalam konteks, dan generative AI juga ada knowledge cut off lah, dia ada certain data saja. Jadi kadang-kadang ada benda yang recent tu dia tak boleh baca sebab dia tak di-train untuk data-data yang terkini tu. Then kalau ada, saya takut dia hallucinate lah, maknanya benda yang tak masuk dalam train data dia, tapi kita dah bertanya, tiba-tiba dia keluar jawapan, dia ada kemungkinan dia hallucinate, better kita check lah. Dia mungkin juga ada outdated information, dia ada dia mungkin tak boleh work with vague instruction dan sebagainya lah. Jadi AI ni, kalau kita tengok dekat bawah tu, dia kata guna AI wisely, ask clearly dan kena verify always. Tak boleh guna bulat-bulat, tak boleh ambil buta-buta apa yang dia beri. Verification tu adalah sangat penting pada peringkat akhir lah. Okay, walaupun kita dah menggunakan prompt yang terbaik dan sebagainya. Okay. Alright, so ini adalah anatomi. Ini yang penting kita kena faham lah. Ini adalah anatomi dari segi prompt engineering. Ini je asas dia. Walaupun ada banyak model lah, tapi ini adalah fundamental. Kalau kita browse ataupun kalau kita cuba cari, dia ada banyak model, dia ada craft, dia ada macam-macam. Tapi pada saya, yang paling penting adalah empat konteks yang kita kena ada. Satu, kita mesti be very clear dan specific. Ini tujuannya untuk mengelakkan ataupun untuk mengurangkan ambiguity tadi. Kemudian meaningful context, kita kena bagi boundaries kepada AI ni, and then kita kena specify format, tone dan juga length, define output, then of course iterative itu akan berlaku lah. Jadi ini penting. Jadi contohnya elemen pertama tadi, clear and specific tu, contohnya kita nak menerangkan kepada AI, sebagai contoh lah, kita kata buat presentation itu tak clear. Buat presentation itu tidak clear, itu terlalu general. Dia sebaiknya kalau kata-kata clear and specific ni, kita sebut buat 5 slide pembentangan tentang contohnya tentang apa 5 pembentangan tentang data analisis untuk pelajar universiti menggunakan gaya profesional, dalam kurungan pesyarah contohnya. Jadi itu dia akan hasilkan konteks lah, maknanya dia menghasilkan elemen tu dengan jelas. Jadi dia mesti ada scope, dia mesti ada dia punya objektif dia tadi, clear and specific objektif, konteks apa yang kita nak dan apa output yang kita mahu juga. Nanti kita akan buka lagi lah, kita akan go through lagi dengan lebih besar lah.
Jadi yang elemen kedua, meaningful context tadi tu saya kata dia kena tahu siapa sasaran pengguna dia. Okay. And then apa tujuan tugasan tu dan kemudian apa jawapan yang diperlukan lah. Kan kalau dia kata jawapan dia nak buat slide, maka buat slide lah. Jawapan dia dalam bentuk slide, jadi buat slide lah. Dia faham. And then elemen yang ketiga, output. Contohnya kita letak kita nak format apa, gaya bahasa bagaimana, berapa panjang jawapan tu, nak 100 word saja, 200 word saja, kita kena define pada dia. Kalau kita nak dia dalam bentuk tertentu, struktur tertentu, contohnya dalam bentuk paragraf, buat paragraf. Bagi tahu dia nak paragraf. Kalau kita nak bullet point, kita bagi tahu dia untuk kita buat bullet point dan sebagainya lah. Kan? Jadi ini penting. Jadi proses ni itu initial lah, maknanya kita dah masukkan yang saya sebut tadi, hasilkan 5 slide pembentangan tentang keselamatan cyber untuk pelajar universiti dengan menggunakan gaya profesional. Itu initial. Bila output dia keluar nanti, then baru kita tengok. Then kita try to refine based on the output tu sampailah kita dapat apa yang kita mahukan. Jadi dalam konteks effective instruction ni paling penting sekali adalah kita perlu mempunyai direction prompt kita itu perlu jelas. Okay, mesti ada konteks di dalam dia. Dan kita mesti meletakkan output tu tadi dan kita perlu iterative refinement ni berkali-kali lah supaya kita dapat. Tapi jarang kalau kita tak jelas itu refinement tu jadi banyak. Tapi kalau let's say daripada initial prompt kita sudah jelas sedikit, maka prompt-prompt yang akan datang tu lebih kepada untuk memperbaiki output daripada hasil prompt asal tadi. Okay. Jadi bila kita gabungkan keempat-empat elemen ni, maka saya bukan garanti lah, tapi ramai orang yang mengatakan bahawa kita akan dapat jawapan yang lebih tepat, relevan dan betul-betul membantu kita lah dalam menghasilkan output daripada tugas-tugas kita. Okey, ini adalah contoh antara weak prompt dengan juga strong prompt lah. So ini semua tahu tapi kadang-kadang kita malas nak fikir struktur tu. Jadi kita letak secara general dan kita work with the general tadi dan menghasilkan. Jadi itu yang saya risau jadi hallucination kan. Boleh sebenarnya kita letak write something about academic research on data analytics. Contoh dia boleh hasilkan. Tapi akhirnya kita boleh set mind kita untuk work with the general prompt tu dulu. Tapi nanti akhirnya kita akan melalui banyak lagi proses refinement dan akhirnya saya takut dia akan jadi hallucination lah pada hujungnya. Kecuali kalau kita dah mulakan dengan strong prompt yang berstruktur. Ini contoh sajalah. Ini contoh saja. Sebenarnya kita boleh expand lagi. Contohnya lah, act as a senior lecturer, senior UiTM researcher, draft a 300 word executive summary on impact of AI in higher education. And then format with bullet points, contohnya lah, ni contoh jadi kita dah bagi struktur kepada dia untuk dia menghasilkan likely apa yang sebenarnya kita mahu. Ni je beza lah antara weak dengan strong. Weak ni dia lack of details, dia produce generic output sebab dia punya prompt tu very generic. Tapi kalau kita go with the strong, kita letak context relevant ataupun kita letak konteks supaya dia improve the relevant dan kita boleh menghasilkan direction yang clear. Dan kita meletakkan specificity dan kemungkinan lah result dia ada menghasilkan focus, relevant, well structured and also high quality output. Alright. Jadi kalau dalam clear ni, dalam konteks ni, key takeaways dia adalah clear context, strong direction, specific formatting. Dia akan menghasilkan prompt yang general ataupun weak prompt kepada satu prompt yang lebih powerful. Okay, so ada beberapa perkara lah. Ini sebenarnya ada dalam slide saja. Dalam slide ada, nanti saya akan share kepada semua. Okay, jadi ini adalah contoh lah. Okay, kalau kita cakap tentang defining objective, itulah ada define exact task, identify siapa target audience kita, explain the context of use and hasilkan desired outcome macam saya sebut tadi. Okay, jadi untuk meaningful context pula, kita kena tahu user punya knowledge. Contohnya, kita kena tahu situation ataupun environment dia tadi. And then kita akan menggunakan mungkin existing information ataupun dokumen sebagai rujukan. And then kita meletakkan personality ataupun role tu. Itu sangat penting juga. Itu untuk konteks lah. Jadi satu tadi kita dah cerita tentang objektif dia. Now kita masih letakkan konteks dia tadi. Alright. Kemudian yang keempat, kita be precise with the details lah. Kita nak apa output dia, word of count dia, tone dia, apa teknologi yang kita nak, method yang kita nak dan sebagainya. Dan hasilnya nanti kita akan melalui
improvement lah based on apa yang kita dapat tu. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang desire kita mungkin berbeza-beza Mungkin saya punya preferred jawapan tu begini saja. Tapi mungkin ada orang yang dia nak lebih, jadi dia akan melalui proses refinement tu tadi. Dan satu perkara lagi yang kita kena masuk, constraint lah. Constraint ni constraint bukan kena masuk. Yang saya sebut tadi, constraint ni penting. Sebab kita nak pastikan output tu very specific. Scope tu betul-betul sorry, bersesuaian. Sorry, saya minum air. Maaf. Bersesuaian lah kita letak supaya constraint tadi dia akan menjadi very spesifik dan bersesuaian dengan apa yang kita kehendaki dalam output kita. Okay, so saya sebut tadi, maknanya yang akhir sekali kita nampak lah ini saya dah sebut dalam slide yang pertama tadi. Akhirnya beginilah caranya bagaimana kita harus bekerja dengan kita punya prompt supaya kita mendapatkan hasil yang bersesuaian dengan apa yang kita mahulah. Jadi clarity, specificity, context, relevant, termasuklah constraint yang saya sebut tadi, dan juga iterative refinement ni jadi akan menjadikan satu asas kepada prompt engineering yang bagus, dan juga bagaimana kita membantu AI kita untuk berkomunikasi secara strategik dengan kita lah dan menghasilkan output yang terbaik lah. Dan pada masa yang sama kita juga membantu the whole user community untuk mendapatkan jawapan yang lebih efektif ataupun lebih berkualiti lah melalui prompt-prompt yang telah kita hasilkan. Jadi bukan untuk kita saja tau. Sebab contohnya ChatGPT ni semua orang guna dia punya platform yang sama. Jadi kemungkinan engine dia akan belajar daripada prompt-prompt daripada orang lain dan sebagainya lah. That's why kita tengok saya sebut tadi daripada version 1 sampai version 5 things are getting better. Maknanya disebabkan oleh ramai pengguna, prompt yang bagus, lebih banyak data sets yang dibelajar, dan akhirnya dia makin lama makin matang lah. Kita tak tahulah akan datang ni sematang mana, saya tak tahulah. Jangan dia hidup pula sudah risau pula sebab dia dah tahu banyak benda, dia hidup pula jadi susah pula kita. Okay. Sorry. Okay, so dalam konteks ni lah, sekejap lagi kita masuk hands on sempat ni Alright. Okay, dalam konteks ni of course bila kita cerita tentang prompt engineering ni, memang dalam UiTM kita akan bantu community seperti pelajar, seperti researcher dan juga administrative staff lah untuk membantu produktiviti kerja lah melalui penggunaan prompt yang bagus dan sebagainya. Jadi setiap satu ni dia ada cara yang berbeza dia. Kalau untuk academic research, untuk academic staff, untuk teaching and learning, dia ada kaedah itu mungkin berbeza compared to student untuk teaching, untuk pembelajaran, untuk study guide dan sebagainya, dan juga untuk administrative task juga berbeza-beza lah. Tapi hari ini saya letak dalam kotak merah tu sebab saya punya demonstration tu lebih merujuk kepada administrative lah. Sebab kalau untuk research ni saya dah biasa buat, untuk student pun saya dah biasa guna untuk guna Google Gemini, Notebook LM dan sebagainya lah. Untuk akademik staff pun saya dah banyak guna untuk bantu untuk menghasilkan proposal. Tapi saya jarang buat untuk administrative punya workflows lah. Jadi hari ni saya nak buat demo, kita buat sama-sama sempat 15 minit kita akan buat demo tentang bagaimana kita boleh work with satu files dan kita akan menghasilkan sesuatu lah out of the files menggunakan generative AI lah. Okay, so ini saya pilih tadi sebab saya ambil administrative workflow. Jadi saya punya contoh kat sini adalah bagaimana kita boleh menggunakan generative AI untuk membantu tugas-tugasan pentadbiran lah. Jadi ada banyak benda yang dia boleh bantu. Antaranya adalah automation. Ini biasa automation ni orang teknikal lah. Tapi saya tak explore part ni sebab saya belum masuk lagi ke arah Anthropic. Biasa orang guna Anthropic lah, orang guna cloud kan, untuk buat agentic AI dan sebagainya. Tapi saya tak pergi lagi ke arah tu. Saya dah start untuk involve dengan research agentic AI, tapi saya tak masuk lagi menggunakan Anthropic lah, macam cloud boleh menghasilkan agentic punya proses untuk buat sistem lah apalah. Saya dah berumur malas pula saya nak explore ke area tu tapi saya rasa itu satu core knowledge yang bagus juga, dan mungkinlah saya akan masuk ke area tu selepas saya dah berpuas hati dengan educate people on generative AI lah. Okay, dia boleh juga membantu dalam information management and processing. Okay, kemudian decision support. Ini pun biasalah kita tengok orang gunakan dia untuk menghasilkan
banyak perkara report, boleh hasilkan dashboard juga, boleh hasilkan macam-macam, communication and content creation of course, training dan juga overall impact lah kepada proses kerja untuk pentadbiran dan sebagainya. Okey, hari ni saya nak buat sedikit demo. Simple saja demo kita sebab kita very limited. Kalau kita ada sesi yang panjang, mungkin kita boleh buat secara hands-on tu secara berterusan, fizikal mungkin, tapi mungkin saja dia lebih kepada introductory untuk menunjukkan basic fundamental of prompt dan juga bagaimana kemampuan untuk kita menggunakan prompt ni lah dalam proses kerja dan sebagainya. So kejap lagi saya akan tunjuk, saya akan guna ChatGPT tapi terpulang. Kalau ada yang ada account Google Gemini Pro boleh guna juga. Kalau nak guna yang lain pun boleh sebab saya rasa sama saja. Tapi saya akan buat demonstration dalam ChatGPT. Saya akan tunjuk juga output saya daripada Gemini Pro. Okay. So kejap lagi kita akan buat. Saya akan bagi satu file CSV. Kita akan upload file CSV tu dalam ChatGPT dan kita akan buat a few things. Boleh Alright. So tugasan ni, demo ni adalah berkaitan dengan reading and editing files with generative AI lah. So saya ada satu dataset tapi dataset saya tak sama dengan output di slide lah. Tapi sebab saya tak jumpa original data tu, tapi saya ada data baru yang similar. Jumlahnya cuba kecil sikit daripada yang saya buat. And then kita akan buat ni. So kita akan gunakan principle, clarity, context, specificity dan relevance, dan refinement sedikit untuk menghasilkan satu tugasan. Boleh Alright. So boleh scan yang ni. Saya ada bawa, kalau scan yang ni dia akan bawa terus ke Google Drive saya. Dalam tu ada satu folder, nama dia Prompt Like a Pro. Boleh Okay, saya bagi 1 atau 2 minit untuk kita ni lah. Sorry. Okay, dalam Google Drive. Okay, ada satu dataset dalam Google Drive. Kalau jumpa, ada satu dataset begini sajalah. Sikit je so just for demonstration saja. Dalam bentuk CSV, nama dia employee data.csv Okay, so kalau dah dapat, okay, dalam tu ada slide saya, ada sedikit ada 3 file dalam tu Kalau user apa ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam file Prompt Like a Pro tu, ada satu CSV punya file, nama dia employee data tadi. Kemudian ada slide saya, dan kemudian satu lagi adalah instruction bagaimana kita nak buat prompt. Okay, so saya guna ChatGPT. Mana ChatGPT Okay. Okay, saya guna ChatGPT. Boleh follow Ada siapa-siapa boleh respon? Zainal? Boleh. Boleh, okay, boleh Alright. Ada jumpa boleh folder saya boleh access download ni. Download file tu tadi. Okay, contohnya saya masukkan kat sini Saya masukkan file tadi. Employee data.csv dalam saya punya adalah. Okay, so saya letak data tu. Okay, dalam masa yang sama. Download. Okay, download dulu. Download dulu, okay. Tinggal saya. Okay, kalau dah download data dalam Google Drive tu juga ada satu lagi file, nama dia demo guide ni demo guide. Demo guide ni pun buka lah, boleh buka sebab saya dah bagi dia punya prompt tadi untuk kita guna. Okey. Contohnya saya dah upload tadi employee data.csv. Okey, saya nak buat the first step. First step adalah untuk bagi satu prompt pada dia Saya tulis kat sini, copy je ni pun tak apa. Nak type lambat kan, kita pun ada 15 minit lebih kurang. Kita copy saja yang ni, prompt dia, demonstration prompt ni
Dia suruh read the uploaded employee data.csv, identify all available column and types. Jadi kita pun masuk dekat kita punya, saya guna ChatGPT lah. Kita masuk dekat ChatGPT, kita punya prompt tu read the uploaded employee data. Copy je instruction guide saya tu. Itu sebagai contoh saja untuk kita guna. Read the uploaded employee data.csv file and identify all available column and data types. Ini basic prompt. Ini basic je. Kita suruh dia baca data tu dan tengok apa kolom dan data type, variable lah pun boleh ubah yang ada dekat dalam ni. Jadi dia pun boleh baca pada kita. Betul? Nampak kan skrin saya kan? Dekat ChatGPT saya. Jadi dia baca data set tu tadi, dia study data set tu ada 30 data dan dia hasilkan satu kolom lah, ataupun dia menghasilkan satu table lah untuk bagi tahu kolom ni ada 4 variable, ini adalah data type dia. Dan ini adalah description lah. Lebih kurang sama lah macam slide saya tadi. Saya masukkan, dia akan baca lah data tadi ada apa dalam tu. Okay. So ini basic sajalah, basic proses saja untuk suruh dia explore data ni. Okay. Alright, boleh dapat Boleh Okay, kemudian. Kemudian kita masukkan second step. Ini kita nak faham tentang understanding on clarity dan specificity. Clarity dan specificity. Cuba kita try kita try analyze this file. Ni weak prompt tau. Kalau kita copy ni, analyze weak prompt. Ini generic betul. Cuba kita cuba dekat sini. Kita paste dekat kita punya ChatGPT. Tapi saya guna Go mungkin saya boleh ni lah, tapi saya rasa tak masalah. Yang free pun boleh. Tapi kalau tak boleh guna Gemini pun tak apa, sama je. Tapi Gemini dia guna Python output dia, nanti saya tunjuk. Okay, so kita kata dengan ChatGPT analyze this file. Ini broad ini saya kata weak prompt. Dia tak ada specificity, dia tak ada, konteks pun tak ada. Kita bagi tahu dia very generic. Dan dia akan ambil masa, dia boleh hasilkan output, dia boleh hasil tak ada masalah, dia boleh hasilkan output, ambil masa sikit dan dia hasilkanlah. Dia keluarkan output dia. Jadi ada macam-macam dia letak kat sini Alright, dia bagi key observation. Ini kita tak arahkan tau. Jadi dia pandai-pandai fikir sebab mungkin ada pengguna yang sebelum ni dah buat benda yang sama. Jadi dia menghasilkan benda yang lebih kurang samalah. Tapi maknanya banyak mungkin ini tidak bersesuaian dengan kehendak kita. That's why kita kena be very specific. Contohnya saya nak begini saya nak improve prompt saya, instead of analyze file tu secara general, saya nak masukkan beberapa constraint. Saya nak tahu tentang number of employees, list of department, saya nak tahu tentang higher salary berapa, average berapa, lowest berapa dan sebagainya. Dan kita boleh copy prompt begini dan kita masukkan dalam ChatGPT ni. Okay, sama ada kita nak edit kat sini pun boleh. Instead of kita type baru kan, kita edit kat sini je. Okay, padam yang general ni kita masukkan ini dan kita send lah. Okay, mungkin ambil masa sikit, dia akan menghasilkan dia punya output tu based on requirement ataupun constraint yang telah kita hasilkan tadi lah. Jadi dia very specific. Kan macam tadi tu macam-macam dia bagi kan. Ada benda yang kita tak minta pun dia bagi. Jadi yang ini kita jadikan dia very specific kepada konteks dia dan meletakkan constraint tertentu, maka kita dapatlah dia punya dataset yang kita boleh copy dan kita boleh paste lah dekat dalam Excel dan sebagainya. Bergantung kepada apa yang kita nak. Jadi kita nak tadi berapa total number of employees, dia bagi tahu 30. Berapa department yang ada, dia bagi tahu ini department yang ada. Berapa average salary ni kira kan. Dia dah calculate dah, tapi of course macam ni tak ada average kan. Jadi dia dah calculate kan. Dia dah tambah semua, dibahagikan dengan 30, dia dapatlah dia punya average salary. Dan dia identify berapa, lowest berapa, semua dia identify dalam dataset yang tadilah. Tapi of course kita kena verify lah. Ni betul lah tu. Dia kadang-kadang betul dah dia kira tu, tapi of course kita kena verify. Okay, now kita go to the step 3 pula. Ni nak add context and relevant pula. Okay, kalau kita guna basic ataupun weak prompt begini, kita kata summarize the salary data. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi output dia akan very panjang lah, generic. Kalau kita masukkan. Boleh follow Saya takut saya laju pula. Sebab saya nak mengejar masa, takut habis ni Okay, so kalau kita masukkan summarize the salary data. Ni basic dia hasilkan lah begini Boleh, tak ada masalah. Dia hasilkan. Tapi mungkin kita nakkan some specificity juga, kita nak context dan relevant.
kita kata dengan dia act as an HR administrative analyst at UiTM, analyze the data blah blah blah. Okay, focus on begini. Focus on department with a higher salary, departments with lower salaries, and possible staffing insights. Maknanya dia punya pandangan lah ataupun dia punya insights tadi. Use professional administrative language. Okay, kita copy prompt ni dan kita masukkan. Okay. Dan dia akan baca data tu, dia akan act diri dia sebagai seorang HR punya pentadbir. Okay, dan dia akan start to work on the data lah untuk tengok pattern analysis contohnya. Okay. Dia nak prompt dalam So, bahasa ni HR Melayu ni bahasa pun. boleh bahasa Boleh. Melayu pun boleh, tapi prompt saya Okey. contoh bahasa Inggeris lah. Kalau kita Okey, buat bahasa okey. Melayu pun boleh, tak ada masalah Zainal. Oh ya, baik, Okay, baik. jadi kita masukkan, jadi dia akan bagi pandangan dia dalam konteks HR. Jadi dia mengasihkan benda-benda ni lah. Jadi dia bagilah pattern observation, dia bagi tahu begini. So ini adalah point of view dia sebagai seorang HR analyst. Jadi ini adalah interpretation dia. Kalau kita letak dia sebagai IT analyst dia jadi lain lah. Berbeza sikit pandangan dia. Tapi sebab kita dah letakkan dia role sebagai HR analyst ataupun HR administrative analyst, maka jawapan-jawapan yang dia bagi tu memang mimik kepada pengetahuan seorang HR punya officer dan sebagainya lah. Itu jadi kalau pegawai HEP kan, eksekutif HEP maka dia punya ayat tu akan bersifat HEP. Kalau pegawai pentadbiran umum jadi dia akan bagi secara general dan sebagainya. Jadi dia faham konteks tu sebab kita letakkan kita nak role tu tadi. Okey. Ni ada konteks dan juga relevan. Konteks sebagai HR administratif, relevannya adalah data-data yang relevan kepada HR administratif lah mungkin mungkin. Dan kemudian kita masuk kepada step 4, kita nak buat visualization. Kita nak suruh dia buat satu bacat contohnya. Right, so saya copy. Ini specific output requirement, ni constraints. Saya letak prompt ni tadi. Sebenarnya yang using dah uploaded ni tak perlu, tak apa, tapi tak apalah, saya dah letak tu, kita guna je, kita copy saja. Okay, kita letak kat sini. And then kita paste. So ni struktur ni mengikut prinsipal maknanya prinsipal yang 4 tadi tu memang kita masukkan dalam ni lah. Kalau rajin nanti kalau buka dokumen tu boleh study dia punya struktur tu, bagaimana kita buat good prompt engineering based on structure lah. Okay, so yang ini dia dah hasilkan, satu dia hasilkan table, kedua dia hasilkan bacat tapi tak keluar lagi bacat ni, sebab tu kita boleh download Alright. Kalau guna Gemini, okay, contoh ni lah, ni bacat ni. Dia hasilkan dah bacat tu. Tapi biasalah, tapi kalau kita tweak dia lagi, kalau kita suruh dia tu buat tukar color bacat tu, itu boleh kita kena work dengan dia lah untuk dia refine balik image ni. Kan? Contohnya kita kita ni lah, kita masukkan prompt kat sini, for number 1 bacat tu please use different color on the bar kan. Kita ni lah, ataupun guna 3D stack column, tapi kita kena bagi instruction kepada dia supaya dia boleh hasilkan bacat lah. Cuma dalam contoh saya ni saya bagi bacat biasa sajalah. Saya suruh dia hasilkan satu bacat biasa saja untuk membuat analisis tentang purata gaji mengikut department. Jadi dia bagilah purata gaji. Jadi purata gaji research department lebih tinggi compare kepada yang lain. Okay, jadi kita tak payah nak masuk Excel buat sebagainya, dan dia boleh hasilkan lah. Okay, in fact kalau kita nak pun kita boleh download table ni, contoh kita tak nak workout dengan dia, kita dah ada table yang baru gini kan, contohnya kita buat lah jadi pivot. Okay, kita bagi Ctrl T, kan dia jadi pivot table. Dan kita dah boleh work with the pivot punya graph dan sebagainya lah. Contoh saya ambil ni, saya insert pivot table, pakai table ni, kita ambil yang ni Alright, so kita masukkan department dengan count gini kan. Daripada sini, sorry, ni dah ada lah. Okay, tak payah, tak apa. Tapi tak apalah, kita katalah daripada table ni, table yang kita hasilkan, pivot yang kita hasilkan satu chart contohnya. Kita nak buat contoh, kita nak buat bacat lah. Bacat gini kan. Kita
hasilkan satu bacat baru melalui pivot nanti ini boleh edit lah, nama-nama ni semua kita boleh edit. Dan kemudian kita boleh formatkan dia ataupun design dia sikit lah. Katalah kita nak pakai ini sikit kan. Kita nak tukar sikit color dia, color scheme dia kita tukar, sorry. Design, kita nak pakai color yang berubah sikit dia punya ni. Timbul sikit lah color. Ni contoh je lah, contoh nak bagi nampak saya guna color terang tu. Jadi kita boleh juga gunakan bacat baru hasil daripada table yang telah dihasilkan oleh ChatGPT tadi, dan kita produce output yang berbeza lah. Okay. So ini satu proses. Yang ini tadi dia punya interpretation daripada data tadi. Okay, now kita masuk step yang seterusnya, editing. Ni pun kita boleh edit juga kan. Biasa kita buat manual kan dekat dalam slide, dalam Excel. Tapi sebenarnya kita boleh suruh ChatGPT bantu kita untuk edit database tu. Contohnya daripada data tadi, saya nak dia menghasilkan saya nak dia tambah 5 employee records. Dalam tu kita ada 30 kan. Saya nak jadikan 35. Dan saya kata dengan dia guna realistic employee ID. Maknanya dia kena sambung daripada apa list yang saya ada. And then use existing. Ini sajalah untuk dia createkan some departments untuk melengkapkan 5 yang saya tambah ni. Dan saya nak salary range antara 45 hingga 90. Saya nak hire dates between 2022 hingga 2025. Lepas tu saya nak suruh dia add 5% bonus kepada current salary employee tu tadi Dan kemudian saya minta dia update the salary column dengan bonus included. Maknanya current campur 5%. Saya nak dia listkan yang itu. Kemudian saya nak dia add new employee records dan kemudian saya nak dia update CSV file ni untuk saya download yang barulah. Okay, jadi saya pilih, saya copy from ni. Okay, so ini ada structure ada precision, ada constraint dalam ni. Ada precision dan juga ada constraints. Jadi saya letak dalam ChatGPT. Dan saya run saya run dalam ChatGPT lah. Okay, sambil tu saya nak buka saya punya Gemini Pro juga Saya nak tunjuk, saya dah buat dah Gemini tu, nanti saya just nak tunjuk je. Okay, ni kejap lagi. Kita habiskan ChatGPT ni, okay. Alright, so dia dah buat lah. Dia bagi tahu, dia dah buat following changes kepada dataset tadi. Dia dah add 5% bonus. Dia dah masukkan 5 employee record. Ini ada file dia. Ini adalah file yang kita boleh guna lah. Okay, jadi let's say kita pakai updated employee dataset. Dia keluarkan dalam bentuk Excel tadi lah. Kalau guna Gemini, dia terus buat Google Sheet tau. Kalau guna ni, dia downloadkan dalam CSV file. Dia ada beza lah. Kat situ lah ada beza dia punya ni Okay, so ni dah gaji baru dah tambah 5%. Jadi ni pun sama juga. Kita boleh buat pivot table lah kalau kita nak buat di sini. Kita copy kan. Okay, kita jadikan dia pivot table. Ctrl T. My header has table. Okay, jadi ni adalah pivot kita. Dan kita boleh start to work with the pivot table. Kita ambil range. Ini kalau ini tak apa, ini boleh explore nantilah Kalau perlukan bantuan nak ajar orang pivot pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita hasilkan satu pivot, kita masukkan contohnya kita nak department dengan salary Sorry. Ini kalau kita buat external lah, kalau kita buat secara berbeza kan. Okey, jadi kita boleh sama juga, kita boleh hasilkan lah. Ini saya guna simple je sebab nak cepat. Saya guna recommended chart, dia bagi line column, contohnya line column lah. Pie tak boleh lah bar ke, kita ambil line lah, tadi kita dah buat bar kan, kita ambil satu line column. Mungkinlah tak kena, tapi at least dia nampak pattern pattern tentang apa ni gaji penggajian mengikut department. Sama juga kita boleh format, kita boleh design, kita nak macam mana, nak macam ni, nak bagaimana rupanya, it's up to us. Kita jelah design according to whatever we want lah. Jadi ini knowledge lain lah. Ini adalah untuk editing file ataupun untuk kemaskini file selepas kita hasilkan output daripada ChatGPT. Okay, so ini untuk inilah untuk changes ataupun editing file-file tertentu untuk menghasilkan new variable dan sebagainya. Then finally kita buat last sekali
Yang ini relevance dan administrative context. Ini kita masukkan konteks. Jadi kita contohnya kita ambil act as administrative planning officer using employee data set tadi kita nak identify department with potential salary imbalance and then suggest workforce. Ini advance sikit lah. Ini mungkin audit ke ataupun dia mungkin mungkin apa different roles lah selain daripada HR tadi untuk tengok perkara ni. Contoh ini daripada welfare punya department lah. Dia nak tengok ada tak gaji yang tak balance antara department dan sebagainya, dia nak study kan. Jadi dia boleh masukkan, mana dia? Masukkan dekat sini. Nal, overrun sikit tak benar Sikit je, okey. Kita boleh masukkan lah. Jadi dia akan menghasilkan dia punya structure tadi. Kan, ini kita tak suruh dia buat table lah, tapi ini adalah dia punya dia punya summary Okey, so saya rasa itu je lah untuk ni. Yang lain tu iteratif saja. Yang ini kalau nak teruskan pun boleh. Kalau tak nak pun tak apalah. Jadi yang ini iteratif sajalah. Maksudnya dia nak tunjuk daripada initial prompt boleh refine dan akhirnya kita boleh further menghasilkan refine prompt yang betul-betul bersesuaian dengan apa yang kita hendak lah. Ini contoh sajalah. Tapi saya rasa ni tak payah tunjuk sebab kita dah buat proses tadi. Okey, saya nak tunjuk output daripada Gemini juga. Okey, ini adalah output daripada Gemini. Benda yang sama. Kita mula pada atas Okey, kalau guna Gemini, proses yang sama, kita guna prompt yang sama, tapi Gemini ni dia guna Python. Jadi bila dia guna Python, dia banyak keluar beginilah. Dia banyak keluar benda begini jadi agak sukar juga kalau kita nak copy dan sebagainya lah. Tapi dia akan still bagi output yang kita boleh gunakan output ni untuk kita gunakan untuk masukkan dalam table dan sebagainya. Ni contoh prompt yang kedua, sama, dia menghasilkan dia punya numbers. And then ini adalah output yang ketiga tadi, yang broad prompt. Ini adalah specific prompt, dihasilkan ni lah. Jadi dia lebih detail, dia ada formula-formula kalau kita guna Gemini, itu beza dia. Kalau ChatGPT tadi dia very generic, very specific kalau Gemini dia akan menghasilkan inilah, dia akan menghasilkan formula dan sebagainya dan lebih banyak. Cuma saya tak berapa gemas sebab dia banyak guna Python jadi dia banyak kita kena go for this code kan. Jadi tapi at the same time kalau untuk graph dia boleh hasilkan direct dalam ni lah, kita boleh just download dan gunakan. Ini antara contoh, right? Ini semua prompt yang sama saya gunakan, dia dah buat benda yang baru. Ini adalah sama kita suruh dia buat executive summary, semua dia boleh buat lah. Dia boleh menghasilkan prompt-prompt tersebut. Jadi for demo session itu saja saya rasa untuk sesi hari ni sebab kita betul-betul limited unless kalau kita nak go with a very comprehensive punya prompt engineering course dan kita akan buat lebih panjang lah. Mungkin itu dalam sesi-sesi yang akan datang kalau diperlukan lagi lah. Okey, jadi baik, saya rasa ini ada dalam slide saya dah letakkan some example step by step approach juga. Boleh follow slide saya kalau nak buat lah, kalau nak belajar. Dan mungkin boleh cari dataset yang berbeza juga, boleh gunakan kaedah yang sama untuk menghasilkan inilah, untuk menghasilkan output daripada kita punya generative AI. Jadi saya rasa itu sajalah, saya pun dah overrun 5 minit. Jadi setakat ini saya serahkan balik pada Zainal. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Khairul Nizam Zaidi atas curahan ilmu dan perkongsian yang penuh dinamik sebentar tadi. Sekadar nak menjawab pertanyaan saya rasa yang Prof Dr. Khairul Nizam tentang apa yang saya guna, apa yang saya buat dengan ChatGPT ni, saya sebenarnya guna untuk analisa saya punya blood report. Dan dari situ apa yang saya faham kat sini, AI ni ChatGPT terutamanya kita boleh guna bukan sekadar untuk melontarkan pertanyaan kepada dia, tapi kita kena bagi arahan yang spesifik. Jadi untuk memberikan arahan yang spesifik tu kita kena ada matlamat lah. Kita kena tahu apa yang kita nak dia buat untuk kita. Okey, diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Sedikit maklumat kepada para peserta, penganjuran infrastruktur webinar UCS 2026 pada tahun ini disusun berasaskan konsep Journey of Artificial Intelligence
iaitu siri perkongsian yang dirangka secara berperingkat bagi membantu peserta memahami dan menguasai penggunaan AI secara lebih tersusun, praktikal dan berkesan. Siri ini dimulakan dengan pengenalan asas AI, diikuti perkongsian berkaitan penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab sebelum meneroka aplikasi dalam pembelajaran, tugasan harian serta peningkatan produktiviti kerja. Bagi siri webinar yang akan datang, bahagian digital UCS akan membawakan tajuk Co-Pilot at Work yang akan memberikan pendedahan mengenai penggunaan Microsoft Copilot dan pelbagai tool AI dalam meningkatkan produktiviti serta kecekapan tugasan harian. Sehubungan itu, para peserta dijemput untuk terus mengikuti siri webinar anjuran bahagian digital UCS bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teknologi AI selari dengan perkembangan transformasi digital semasa. Seterusnya, pihak urus setia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan dan mohon jasa baik untuk memperkenalkan nama dan jabatan anda sebelum mengajukan sebarang persoalan. Soalan boleh ditanya secara lisan atau dengan menekan butang mikrofon atau secara bertulis di ruangan chat. Dipersilakan. Ada sebarang soalan? Ada tadi saya tengok tadi Zainal ada soalan tentang accuracy kalau menggunakan prompt bahasa Melayu jadi saya rasa tak apa, dia akan memberi accuracy juga sebab lebih ramai pengguna yang menggunakan meletakkan prompt-prompt dalam bahasa Melayu. Saya rasa dia akan improve dari masa ke semasa lah. Jadi mungkin 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 hari ni accuracy dia kurang, tapi bila lebih ramai pengguna guna dia akan makin improve lah. Jadi saya rasa tak ada masalah. Prompt accuracy dia bergantung kepada knowledge yang ada dalam engine ataupun dalam GPT punya platform tu jadi lebih banyak knowledge yang dia belajar, lebih tinggilah dia punya accuracy tu. Dan kita juga kena make sure bila kita menggunakan ChatGPT dalam bahasa Melayu, kita juga meletakkan prompt-prompt yang bersesuaian supaya GPT ni dia boleh belajar tentang struktur tadi. Okey. Okey, ini ada satu soalan doktor daripada Siti Aisyah binti Mokhtar. Soalannya adalah, kenapa kita input prompt yang sama tetapi responnya berbeza? Ini memang lama dah orang bercakap sekejap sorry sekejap. Tak dengar dah? Tak dengar. Tolong dengar, sorry. unmute kan. Okey, saya dengar Ya, dengar. Okey, Siti Aisyah punya soalan tadi kenapa input prompt yang sama tapi respon berbeza. Ini pun saya dah observe lama dah daripada ChatGPT yang awal dulu memang kita nampak prompt berbeza antara satu dengan satu. Ini bukan apa sebab kita tak menggunakan satu platform tu satu tapi dia punya algoritma tu mungkin berbeza-beza mengikut kepada setiap individu. Jadi bila dia baca ataupun algoritma tu berbeza, maka output dia akan jadi berbeza. Kan dia tak menggunakan, macam contohnya kalau Cik Zainal tanya, contohnya Cik Zainal tanya apakah challenges dalam menggunakan AI. Jadi algoritma yang membaca Cik Zainal tu dia akan beri output based on dia punya kebarangkalian. Tapi kalau saya tanya ataupun Siti Aisyah tanya, dia akan baca benda yang sama tapi algoritma dia akan memberi output yang berbeza. Kadang-kadang ada orang kata dia mengikut profiling kita kan, tapi tidak juga. Dia sebenarnya algoritma tu yang menentukan beza antara satu jawapan dengan jawapan yang lain. That's why kadang-kadang lain, kadang-kadang dia hampir sama kan, tapi basically knowledge dia sama saja. Cuma cara dia menyusun perkataan dan sebagainya tu berbeza mengikut pada algoritma yang digunakan lah. Alright, boleh Aisyah Okey, satu lagi soalan daripada Dr. Muhammad Shihabuddin dari Fakulti Farmasi. Sejauh mana apa yang kita buat di AI disimpan sebagai rahsia, tidak didedahkan kepada orang lain yang menggunakan AI? Silakan. Itulah Dr. Syah, saya pun tak berani nak bercakap pasal benda tu sebab benda ni memang ada dibincangkan di peringkat global juga. Kan walaupun contohnya OpenAI kata selamat tapi kita tak tahu in the future lah. That's why
saya tertinggal satu slide tadi pasal responsible AI. That's why bila kita guna platform-platform yang begini, yang memang kita tahu data tu digunakan untuk train, jadi sebolehnya kita mengelakkan benda-benda yang confidential lah untuk kita masuk dalam dalam AI tu. Unless kalau kita guna, saya ada tengok satu contoh, kalau kita tengoklah, saya just buat perbandingan saja, bukan nak promote tapi kalau kata kita guna notebook LM enterprise version, dia ada beza sikit. Kalau notebook LM enterprise version, enterprise tu merujuk kepada cloud yang dalam lingkungan Kementerian Pengajian Tinggi saja. Maknanya universiti-universiti yang menggunakan notebook LM di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Maka dia punya database tu hanya tersimpan dalam very dedicated cloud yang tidak digunakan oleh public. Jadi yang itu dia lebih selamat. That's why kita kena tahu model-model yang kita guna. Let's say kalau kita guna OpenAI ini, dia mungkin dia data-data yang sulit dan sebagainya tu mungkin tidak sesuai kita gunakan lah dalam konteks kita mengasihkan kemudian data penggunaan kita tu pun saya tak berani dan nak komen secara jelas tapi saya rasa buat masa ni tak ada lagi isu-isu tentang keselamatan orang boleh mengeluarkan pattern chat kita dengan chatbot tu, tak ada lagi lah isu tu. Dan insyaAllah lah saya rasa buat masa sekarang ni benda tu masih lagi selamat, dan platform-platform owner ataupun provider ni dia masih lagi memastikan lah bahawa keselamatan data dan sebagainya tu tersimpan elok dalam kaedah tu lah. Sama je juga macam kita guna Gmail kan. Kita pun takut juga sebab itu public kita simpan dalam cloud dan sebagainya. Tapi sebagaimana yang kita tahu, provider ni dia akan tetap protect dan sebagainya, kita punya data dan sebagainya, makin selamat lah. Jadi tak ada isu lah. Kalau boleh saya cakap yang itu je lah. Saya pun tak berani nak explain lebih lah dalam konteks tu. Okay? Okey, lagi 2 soalan lah Doktor, boleh Boleh. Tak overrun tak apa. Ni soalan daripada Dr. Nur Salmah binti Bakar. Saya rasa daripada Faculty of Medicine ni. Saya nak tanya pasal data security dan confidentiality yang di-upload. Apa polisi UiTM? Ini saya rasa yang pertanyaan ada apa? Silakan Doktor. Dr. Sama, jawapan dia sama tadi dengan yang ditanya oleh Dr. Syihah tadi lah. Dia confidentiality, security ni tu saya kata dia responsible AI use. Kalau benda yang sulit kalau kita letak ada risiko, dan maka better kita jangan letak lah. Di UiTM saya tak pasti apa polisinya sebab saya pengguna biasa saja. Ini mungkin jabatan bahagian digital mungkin boleh jawab lah. Tapi setakat saya tengok tak ada any mungkin saya silap juga, saya tak pasti tapi saya rasa dari segi penggunaan tu, saya rasa yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai pengguna adalah responsible AI tu. Maknanya kita nak guna boleh, tapi pasti kita tu tidak jeopardize ataupun kita tidak memberi apa-apa risiko yang boleh jeopardize UiTM lah secara keseluruhan lah. Polisi tu saya tak pasti sebab saya pun end user saja kan, saya tak very sure on the polisi di peringkat UiTM lah. Tapi saya rasa ada meletakkan bahawa penggunaan adalah penggunaan secara responsible lah. Itu yang paling penting. Okey, soalan terakhir Doktor. Daripada Encik Syaraf bin Ahmad dari Fakulti Applied Science. Apa pendapat Prof? Ada keperluan tak untuk UiTM set up server AI kita sendiri untuk atasi masalah privacy ini? Itulah saya UiTM saya tak pasti atas kapasiti kita, tapi di peringkat KPT ada saya faham yang saya sebut tadi notebook LM enterprise version tu tadi. Itu memang dia duduk dalam lingkungan cloud kita sendirilah. Maknanya itu apa kelebihan dia bila kita duduk dalam enterprise version ni, dia mengelakkan hallucination sebab kita hanya upload knowledge yang tertentu saja. Dia tidak AI capability dia tidak melarat sampai pergi ke network yang luar dan sebagainya. Jadi yang itu dia lebih terlingkup dalam ruang lingkup kita saja. Jadi kawalan tu kawalan kita lah maksudnya lah. Itu saya sebut tadi. Jadi kalau di UiTM setup server AI ni saya tak pasti dah boleh ke tidak. Tapi kalau model yang notebook LM tu boleh buat begitu, jadi saya rasa ada possibility untuk kita juga boleh buat lah. Saya rasa lah. Tapi saya tak pasti bagaimana secara teknikalnya perkara tu boleh berlaku. Okey Doktor.
Minta maaf Okey. lagi satu. Ada Boleh. daripada Ha, Siti Aisyah binti Mokhtar ha, daripada Fakulti ha, Perubatan. Soalan dia, kalau kita guna Gemini, contohnya menggunakan email UiTM, kita tak boleh delete conversation atau chat sebab kita tak ada full control. So maksudnya ha. memang administratif UiTM monitor chat kita, Doktor. Okey, Ni. Siti Aisyah, yang ini hari tu pun dah ada isu juga, dia belum cakap tentang ni. Tapi sebenarnya tak, even administratif pun dia tak boleh nampak kita punya chat. Cuma Gemini ni dia memang dia akan simpan kita punya chat tu. Dan sebenarnya dia ada tempoh untuk dia ni, tapi saya tak pasti berapa lama dia simpan tu. Tapi setakat ni saya punya pun tak hilang-hilang lagi lah. Tapi bila kita tanya kepada pihak Google dengan pihak Awan Tech itu, jadi dia bagi tahu memang even administratif tak boleh nampak apa yang kita guna. Dia hanya boleh manage saja storage dan sebagainya, tapi dia tak nampak apa yang kita ni lah. Jadi kalau pada pandangan saya lah, saya rasa tak ada administratif tak ada kemampuan, tak ada capability untuk monitor chat kita lah. Jadi tak ada isu yang tu Okay. Okey. Sekian barisan jawapan kuasa program infrastruktur webinar @UCS. Ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan para peserta yang terdiri daripada warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini, termasuk juga kepada Dr. Syarina dari Fakulti Accountancy saya rasa, untuk suggestion dia kepada pihak Digital UCS untuk menganjurkan latihan notebook LM. Jadi slide pembentangan akan dikongsi dalam laman web infrastruktur webinar UCS @UCS2026 di pautan URL https://ifw.uitm.edu.my. Untuk sesi fotografi, dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua untuk membuka kamera masing-masing. Terima kasih. Sekejap. Sekejap ya. Okey. Ada apa-apa lagi? Okey, maaf atas kesulitan. Okey. Dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Berkenaan rekod kehadiran pula, sukacita pihak urus setia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui QR code atau pautan Google Form yang disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat. URL kehadiran ini akan dibuka selama 15 minit saja ya. Dan mohon kerjasama semua tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir program webinar ini. CD digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal klinik dengan lengkap. Sekian saja webinar kita pada kali ini. Bertemu lagi dalam siri webinar pada masa akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih sana. Ya. Terima kasih. Sama-sama.